3 orang meninggal dunia just because of iPhone. Okay, anak dia tak mampu nak bayar bulanan iPhone, and then family bergaduh, and then at the end 3 orang kehilangan nyawa. Benda serius yang kita kena ambil sebagai pengajaran. Sama juga dekat Malaysia, kalau kita beli kereta, okay, make sure kita beli kereta yang mampu milik, yang kereta yang kita boleh bayar bulan-bulan, kereta yang kita tak pening kepala bulan-bulan nak bayar, nak cover maintenance lah, nak cover insurans rotek lah, apa semua. So make sure beli kereta dalam kemampuan kita. Bukan kata tak boleh beli kereta mewah, boleh beli, tapi kalau kita mampu, go on, tak ada masalah. So dekat Pro 2 ni, kita ada Pro 2 Axia, bulanan lebih kurang starting from RM370 sahaja. Okay, kalau nak eksklusif sikit, kita ada Pro 2 Ativa. So Pro 2 Ativa ni, sekarang ni kita ada cash rebate sehingga RM7,500 plus bulanan kereta Pro 2 Ativa ni bermula RM650 sahaja. So, siapa nak cek kelayakan loan untuk kereta Pro 2, pastikan anda hubungi Sales Advisor Pro 2 yang paling dipercayai di Johor.